Assalamualaikum. So, korang dah tahu ke nak buat biskut raya apa? Saya nak kongsi biskut sarang semut. Yang ni ialah favourite anak saya. Jadi, setiap raya saya akan buat ni disebabkan memang family saya sukalah. Yang ni saya akan buat resipi sukatan cawan. So, sangat senang. Okey, kat sini saya ada tepung custard, ada gula, tepung gandum, tepung jagung atau maizena, pewarna kuning, esen vanila, ada telur, kuning telur sahaja ya, saya nak bahagian kuning sahaja. Lepas tu ada chocolate rice. Okey. Lepas tu nanti saya akan guna penyagat yang ni lah, yang kecil-kecil ni. Dengan butter. Korang nak guna margarine ke butter, jenama apa-apa tak kisah, ikut je. Saya guna yang Oki. Oki ni sedap. Saya guna ni daripada tahun lepas. Bila daripada tahun lepas tu teruslah jatuh hati. Korang boleh try lah. Okey, sebenarnya saya akan share untuk satu resipi, tapi dikarenakan saya nak buat sekali untuk tepahan, so saya akan kali gandakan dua. Okey, kalau untuk ikut satu resipi, korang just guna satu kuning telur sahaja. Lepas tu butternya atau margarinnya korang guna 500 gram. Tapi saya akan guna 1 kilo ya. Tapi dalam video ni saya akan jelaskan, saya akan share untuk satu resipi. Jadi kalau korang nampak saya punya lagi banyak, disebabkan saya 2 kali ganda ya. Okey, saya akan sebutkan untuk satu resipi sahaja. Okey, jom kita akan mula. Okey guys, kat sini saya dah masukkan butter 500 gram. Lepas tu kita akan campur dengan gula. 1,5 cawan gula ya. 1,5 cawan gula. Lepas tu kita nak masukkan esen vanila. 1, 2. Dalam 2 sudu. And then kita nak mixer. Okey, bila dah sebati. Ni saya dah mixer tau. Bila dah sebati, kita boleh masukkan telur. Ingat, telur bahagian kuning sahaja dan satu sahaja ya. Disebabkan saya buat 2 kali ganda resipi ni. Okey, lepas tu kita boleh masukkan pewarna. Pewarna agak-agak dalam 1 sudu je, sebab saya tak nak terlampau kuning. Lepas tu nanti kan kita masuk tepung custard kan, dia akan jadi kuning jugalah. So ini kita nak kacau sebati lagi. Okey, bila kita dah kacau macam tu, sekarang kita nak masukkan tepung jagung 2 cawan. Lepas tu kita akan gaulkan dulu. Okey, lepas tu kita nak masukkan lagi tepung gandum 2 cawan juga. Dan kita nak kacau lagi. Okey guys, dah kelihatan dah pindah jadi satu besen besar ni ha. Sebab saya nak buat untuk 15 balang. So yang last kita akan masukkan tepung custard dalam 3 cawan. Tiga cawan. Okey, so kita nak gaulkan lagi lah. Okey guys, teksturnya macam ni. Korang tengok. Bila dia cantik macam ni, kita senang nanti nak parut dia. Kalau korang betul-betul ikut resipi yang saya bagi, insya-Allah korang tak payahlah nak tambah tepung ke, nak tambah butter ke, sebab dough dia memang dah akan cantik macam ni. Okey, so sekarang kita akan parut. Apa kat Malaysia parut ni? Sagat ni. Macam tu lah. Okay guys, so saya akan guna penyagat yang ni, yang tadi saya cakap yang kecil-kecil. Lepas tu kita gumpalkan macam ni dan kita akan sagat lah macam ni. Ikut korang lah, korang maksudnya punya nyamannya, punya comfortnya macam mana untuk menyagat ni. Kalau saya akan macam ni. Kalau macam ni saya jenis tak boleh. Macam ni saya akan cepat.
Okey, macam tu je habiskan. Korang sagak dulu lah banyak-banyak. Okey, kalau dah. Okey, kalau dah kita nak ambilnya guna garpu. Sebab kalau guna garpu dia bentuk dia akan berkekalan lah. Macam ni. Korang jangan tekan Okey. Macam ni. Lepas tu kita terus akan letak coklat rice. Okey, sebab ni korang nampak kalau macam kita guna tangan, lepas tu dia dah menggumpal. Dia dah tak berurai lagi lah. Okey. Jangan tekan. Lepas tu letak coklat rice. Dah pun siap. Senang sebenarnya. Cumanya kalau korang first time baru nak buat, memang nak menyagat ni kena memerlukan ketekunan lah. Macam ni. Dah tak payah tekan-tekan. Okey, jadinya macam ni guys. Dan kita nak bakar suhu 170 darjah selama 30 minit. Saya akan guna api atas bawah. Okey, nanti kita akan tengok kejadiannya. Okey, macam inilah jadinya. Sekarang kita nak masuk dalam balang. Yang tadi saya dah masuk dalam balang. Dah jadi 6 balang besar ya guys. Balang ni balang besar atau bukan balang kecil. Okey, so ini ada belennya. Jom kita nak masukkan. So guys, ini yang tadi saya pakai kan, saya cerita 2 resipi kan. 2 resipi jadi dalam 7 balang. So maknanya kalau korang guna 1 resipi, korang akan dapat dalam 3 balang besar lah. Ikut balang yang korang nak guna. Tapi kalau korang guna balang yang memang saiz macam saya, korang akan dapat 3 balang besar. Okay guys, so macam ni lah jadinya. Untuk korang jangan lupa try resipi ni. Dan jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, share video ini agar video saya lagi berkembang. Thank you guys for watching. Assalamualaikum, bye.